Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bertemu lagi kita dengan Afi Project. Terima kasih kepada korang yang sudah klik video ini. Alright guys, so dalam video kali ini kita nak tengok mengenai 5 kereta second hand yang membuatkan anda lena tidur. Maksudnya di sini 5 kereta yang disenaraikan dalam video ini tidak mengalami masalah yang teruk. Sebenarnya kebanyakan daripada kita hari ini memilih kereta baru kerana tak nak memikirkan kos untuk baiki. Lebih tepat lagi memang menginginkan sebagai sebuah kereta yang senang untuk dijaga ataupun praktikal. Yang paling penting, pembayaran bulan-bulan ataupun monthly tidaklah begitu tinggi. Dalam video kali ini kita nak tengok kereta second hand yang praktikal daripada pelbagai segmen, bermulanya daripada tahun 2017 sehinggalah kini. Antara kriteria yang membuatkan anda perlu memilih 5 kereta yang disenaraikan dalam list ini disebabkan oleh harga yang stabil, kos untuk selenggara yang rendah ataupun alat ganti senang untuk dicari, fuel consumption yang boleh dikatakan agak jimat, dan yang paling penting jika korang nak jual balik 2 ke 3 tahun lagi, kerugian besar tidak akan berlaku. Tanpa bercakap banyak lagi, jom kita mulakan. Pertama, Pro Duo Myvi. Pro Duo Myvi yang saya masukkan dalam video kali ini adalah Pro Duo Myvi generasi ketiga ataupun Pro Duo Myvi Gen 3 yang mana menggunakan enjin 1.5 liter 2NR VE. Model Myvi Gen 3 ini mula diperkenalkan pada tahun 2018 sehinggalah ke hari ini. Harga pasaran untuk Pro Duo Myvi generasi ketiga ini bermulanya daripada harga RM35,000 sehinggalah RM48,000 bergantung pada tahun serta varian kereta. Untuk harga ini masih boleh loan lagi. Di sini ada satu peringatan untuk Pro Duo Myvi generasi ketiga ini bagi yang first model ataupun pre-facelift. Seeloknya tukar bateri yang lebih berkualiti kerana banyak aduan yang dibuat bateri cepat lemah disebabkan oleh menggunakan bateri yang kurang berkualiti. Itu untuk bateri. Mengenai fuel consumption ataupun maintenance sebuah Pro Duo Myvi generasi ketiga ini memang tidak boleh dinafikan lagi. Cukup reliable sebagai sebuah kereta ekonomi, dan yang paling penting jika korang nak jual balik tidak mengalami kerugian yang besar. Kedua, Toyota Vios. Untuk Toyota Vios kali ini kita nak tengok daripada tahun 2017 sehinggalah tahun 2023. Model ini daripada generasi ketiga Toyota Vios. Kalau ikutkan generasi ketiga Toyota Vios ini, ianya mula diperkenalkan pada tahun 2013 sehinggalah tahun 2023. Namun pada tahun 2016 model ini telah pun dikemas kini balik tetapi tetap dalam generasi ketiga menggunakan enjin 1.5 liter 2NR FE, iaitu antara enjin yang digunakan pada Toyota Sinta generasi kedua. Harga pasaran terpakai untuk Toyota Vios bagi tahun 2017 sehinggalah tahun 2023 ini kita dah boleh dapati daripada harga RM45,000 sehinggalah RM60,000 bergantung pada tahun serta varian kereta. Kalau ikutkan pada hari ini, model ini ramai yang cari disebabkan resale value yang kuat, dan satu lagi kepercayaan orang ramai terhadap jenama Toyota Vios itu sendiri. Seterusnya kita masuk yang ketiga, ia adalah Honda City GMC. Model Honda City GMC ini mula diperkenalkan pada tahun 2014 sehinggalah tahun 2019. Harga pasaran terpakai untuk Honda City GMC ini bermulanya daripada harga RM40,000 sehinggalah RM55,000 bergantung pada tahun serta varian kereta. Saya boleh katakan ini antara Honda City yang dikeluarkan Honda cukup sempurna. Tidak ada isu yang hangat diperkatakan ataupun masalah yang teruk diperkatakan semasa awal pengeluarannya dulu. Tambahan pula feature-feature yang ditawarkan untuk Honda City GMC ini cukup evergreen. Boleh dikatakan 10 tahun lagi pun kereta ini tak lapuk dek zaman. Seterusnya keempat. Untuk yang keempat ini kita pergi pula kepada kereta yang serbaguna. Ia adalah Toyota Hilux generasi ke-8.
Model Toyota Hilux yang kita nak tengok kali ini bermulanya daripada tahun 2016 sehinggalah tahun 2020. Harga pasaran terpakai untuk Toyota Hilux generasi ke-8 ini bermulanya daripada harga RM85,000 sehinggalah RM120,000 bergantung pada varian serta tahun pengeluarannya. Ada dua jenis enjin yang diperkenalkan iaitu 2.4 liter dan 2.8 liter. Jika hari ini korang nak cari sebuah kereta kerja family tidaklah begitu besar, contohnya ada 2 orang anak, amat sesuai untuk memiliki Toyota Hilux generasi ke-8 ini. Jika korang hari ini memilih Toyota Hilux yang second hand ini, contohnya daripada harga RM80,000, mungkin bulan-bulan korang akan bayar RM600 ke RM800 ataupun lebih bergantung pada down payment yang korang letak. Alright guys, seterusnya kita masuk yang terakhir iaitu yang kelima. Untuk yang kelima ini saya yakin ramai yang suka dengan kereta ini. Ia adalah Pro Duo Alza. Pro Duo Alza yang kita nak tengok kali ini adalah daripada generasi pertama Pro Duo Alza, iaitu model facelift dan second facelift yang mana mula diperkenalkan pada tahun 2016 sehinggalah tahun 2022. Harga untuk pasaran terpakai Alza generasi pertama ini versi terakhir ini bermulanya daripada harga RM38,000 sehinggalah RM55,000. Untuk harga ini bergantung pada tahun serta varian kereta. Alza permulaan ini merupakan salah satu MPV bajet Malaysia yang mempunyai permintaan tidak putus-putus. Kalaulah 3 ke 5 tahun lagi korang nak jual balik, ianya tidak mengalami kerugian yang besar. Siapa dekat sini pemilik Alza permulaan ini? Cuba korang komen dekat bawah. Alright guys, so itu adalah 5 kereta yang membuatkan anda lena tidur malam. Jadinya saya rasa sampai di sini sajalah video saya untuk kali ini. Macam biasa, jika anda dapat sedikit sebanyak info ataupun knowledge daripada video kali ini, saya hargai sangat jika anda bantu saya dengan 2 klik, iaitu klik tombol subscribe dan klik button like dekat bawah ni. Pastikan korang tinggalkan komen di bawah dan cadangkan apa yang korang rasa perlu untuk saya review ataupun sebagainya. Terima kasih.